di Kampung Tandau diteruskan dengan mopping dan searching yang dijalankan sejak semalam. Dan operasi mopping dan searching di kawasan operasi ini berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak ATM dan juga PDRM. Kami mula mengawal beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti yang telah dirancangkan. Semasa operasi ini dijalankan, telah terkesan pergerakan musuh ke kawasan-kawasan tertentu dan ini berkemungkinan operasi ini terpaksa diperluaskan daripada kawasan asal yang saya sebutkan semalam ke bahagian tertentu berdekatan dengan kawasan permulaan. Dan tanda-tanda melihat bahawa penceroboh sedang bergerak ke tempat-tempat tertentu itu. Dan pasukan keselamatan PDRM dan ATM sedang mengikuti gerak-gerak lalu gerakan penceroboh itu. Pada jam kira-kira 6.45 pagi tadi telah berlaku sedikit tembakan terhadap pasukan keselamatan dan kami terpaksa membalas tembakan, dan saya difahamkan oleh pegawai-pegawai di medan operasi itu bahawa seorang musuh telah dapat ditembak. Dengan keadaan ini, operasi ini masih berterusan mengikut perancangan kami, digerakkan dengan berhati-hati, dan sehingga kini saya suka maklumkan, alhamdulillah, pasukan keselamatan yang bertugas sama ada ATM ataupun PDRM tidak mengalami apa-apa kemalangan jiwa ataupun kecederaan. Saya sekali lagi meminta kerjasama orang ramai supaya tidak cemas. Walaupun saya sebut tadi kawasan operasi telah diperluaskan sedikit kerana pergerakan musuh kita, kerana pasukan keselamatan masih mengawal keadaan ini. We are in good position. Kita telah bergerak mengikut yang kita atur pergerakan mopping dan searching ini, dan saya sekali lagi meminta orang ramai, termasuklah tuan-tuan dan puan-puan dari pihak media, supaya tidak menghampiri di kawasan operasi ini. Apa-apa pergerakan orang ramai, silalah berhubung dengan Martek kami, Markas Taktikal kami ataupun Ketua Polis Balai yang berdekatan untuk mendapat maklumat-maklumat terkini. Tan Sri, when you mention about mopping, what do you mean by mopping? Can you explain, KAT? Mopping ini ialah kami menggeledah kawasan. Once dalam satu kawasan yang kecil yang kita telah identify itu telah kita buat mopping up, dan there will be another team yang akan membuat penggeledahan dengan secara yang lebih terperinci. Jadi mopping up itu, fasa pertama itu, mopping up itu untuk menentukan bahawa kita clear the area and secure the area. Dan seterusnya akan tim penggeledahan akan membuat search secara terperinci while the mopping up team itu secure, bertahan untuk tentukan keselamatan.